Welcome back to our channel. Day 2 dekat China. Hari ni kita nak pergi tengok ikan. Pergi tengok fish. Pergi tengok apa namanya? Orca ya Daddy? Ada orca, ada penguin. Ada orca, ada penguin, ada polar bear, ada macam-macam show. Semua kehidupan laut lah. Semua kehidupan laut. So kejap lagi kita akan saksikan. Stay tune. Hari ni Daddy jadi passenger princess. Best rupanya. 1 jam perjalanan. Alamak. Kamera bergegar lah. Alamak. Saya Muhammad, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dipanggil alam. Yeay, dah sampai. Di mana Didi? Orca? Pak. Pak. Macam pak. Aduh. Shanghai Ocean Park. Ami. Jom, terus masuk yang. Terus masuk, ada banyak show. Ada banyak show. Banyak show. Show dah on. Dah on dah, ada lambat dah. Thank you. Wow. Kita dah sampai. Jom kita tengok show. Dia punya show pukul berapa? Dah ada dah. Tapi macam lapang Macam kurang orang. Oh, bukan peak season. Esok. Alah, awak dah kantor kan? Awak dah kantor kan esok nak pergi mana? Oh. Daddy nak naik. Adik nak naik? Boleh sewa. Kalau malas nak jalan lah. Wah, Shark tu makan Daddy. Shark tu tengah makan Daddy. Oh my god. Christmas Town. Jom masuk. Let's go. Wow, cantik kan korang kan? Dekat dalam ni, dia bukan ada habitat lautan saja. Habitat lautan kau, habitat laut je. Tapi dia ada macam roller coaster. Macam tu dapat. Kan? Tak perlulah explain lebih-lebih. Korang boleh tengok lah. Yeah boy. Ayo masuk. Tak nampak ke saya tengah record? Nampak masuk dalam kamera saya? Ayo. Sabar je lah. Tengah record, member masuk dalam kamera. Hello. Sudah dekat. Ayo, susah. Show dekat luar Susah juga kita tak faham. Tak faham dia orang cakap apa. Kat dalam ke, kat luar ke. Macam Korea sikit lah. Oh, Dia macam Korea sikit. tak patut kita ikut dia ke macam mana? Kita ikut dia ke macam mana? Ikut lah. Ikut ni. Ikut performance dancer ni. Mungkin ini dekat depan tu rasanya. Okey. Mungkin ada dua serentak ke tak tahu lah. Okey, jom kita ikut. Tapi kan sering yang let's go. show kat luar kan. Kenapa semua orang sana? Ya, orang sekolah ya. Jadi kita nak ke sana ke kita kena sana? Oh, kat situ ada cable car juga, geng. Sekejap, tunjuk kat korang cable car dia. Tu nampak? Ada cable car. Besar tempat ni.
Nenek itu bagi tu. Nak naik bagi. Boleh ke? Tak tahu lagi lah tempat dia. Dia tips dia senang pergi ikut orang. Tips dia ikut orang. Kalau orang tengah berlari-lari kan, kita pun lari. Orang tengah relax, kita relax. Aduh. Tips. Tips travel. Sebab mungkin tak ada yang boleh cakap no English. No English. Oh, jangan buat sangat. Okay, sorry. Nanti kita Nak beli air pula. Singgah beli air. Okay, ni boleh lah. Air buang. Masuk lagi kamera. Yes. Yes, nanti subscribe bagi saya ya yang masuk-masuk ni. Okay, bagus. Nampak yang happy-happy je kan. Nampak ada juga time anak meragam. Nampak itu tak kena, ini tak kena. Aduh, ay. Kenapa Haris? Dah, jom. Dia tak dapat apa dia nak. Macam ni lah. Sini lah jadinya. Sebabkan tempat ni besar sangat, kita orang decide untuk sewa apa benda kita panggil ni. Kita sewa benda lah ni lah, itu je lah. Lepas tu walaupun dia orang dah jalan-jalan pun muncung juga muka. Asam. Alah, lepas. Kita naik ni okey. Tak payah jalan kaki okey. Bila lah Mami boleh naik roller coaster. Ayo, Daddy. Kalau Mami dengan Daddy naik roller coaster, tak ada yang menengok pula. Nantilah kita pergi ramai-ramai. Kalau pergi dengan Nikmah ke Tok Pa ke Ibu ke Atuk Rawang ke, baru boleh tinggal diorang. So Mami dengan Daddy naik roller coaster next time. And this car is locked. unlock. Yeah, everyone unlock the car and you should put this open or close the lock and you push it. Budak sekolah ni tengah explain macam mana nak gerakkan benda ni. And your car is on. Unlock. Yeah. Kita nak pergi tengok dolphin guys. Jom keluar. Sekarang kita pergi tengok mermaid. Show seterusnya guys. Anak nak jadi mermaid. Yes. Nak jadi mermaid pula. Dia tengah siapkan Aira. Dia orang tengah siapkan Aira kat belakang. Nak jadi mermaid pula. Mak engkau layankan je lah. Kalau saya nak jadi mermaid boleh tak? Aira jadi mermaid ke? 要不要变美人鱼？小朋友喜不喜欢？可以过来看一下。美人鱼变装。 Mermaid.
Rupanya anak awak Duyung. Sebab bapak dia dulu. Ikut bapak dia. Aduh. Banyak pula mermaid. Apa? Ikut mermaid. Ada banyak dah. Ha? Tak boleh. Saya nak mermaid. Saiz tak ada. Saiz tak ada. Buruk ke depan tak ada saiz. Ni kenapa ni? Kenapa? Apa? Tak ada flash. Yang Aira tadi tak ada flash. Okey. Sesi mengambil gambar guys. Mermaid Aira. Aduh. Anak siapa lah ni? Ikutlah nak. Mami daddy layankan je. Rezeki anak, rezeki anak. Aira. Okay. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 谢谢。 Siap dah gambar Aira. Wah, gambar kenangan mermaid. Aira, tengok sikit muka Aira. Cantiklah Aira. Mami. Mermaid. Jom. Kita nak pergi tengok. Ni dolphin nama dia. Paus putih katanya tadi. Nak pergi tengok paus putih. Aira okey? Steady lagi. Tu ada polar bear. Tu patung dulu. Aku lemah ni mendaki ni. Mendaki aku melemah ni. Aduh. Hai. Tersiksa jiwa dan raga gue. 我3分钟。还过了3分钟。好累啊！ Polar bear. Depan awak. Tengok je lah orang dia. Serigala putih guys. Susah nak dapat ni. Yo. Aris tengah tengok serigala putih. Aris. Apa tu Aris? Wolf. Daddy.
Function gila lah. Kat sini ada macam-macam kan Daddy kan? Ya, apa-apa yang sejuk semua ada. Ya, semua benda yang duduk dekat tempat-tempat sejuk ada kat sini. Senang je awak menyimpulkan segala-galanya. Hai. Dia nak masuk dekat YouTube saya. Aduh, hai. Macam-macam lah. Peace. Macam mana dia tahu kita akan famous nanti? Beri-beri dia nak masuk. Dah, dia nampak tripod ni. Oh, dia nampak tripod. Terus kena claim YouTuber. Belum ada gelam. Aeroplane kat atas. Adik makan ke? Ui. 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 Alah. Ais krim ke? Mermaid. Daddy. Dah habis dah Daddy. Budak-budak ni makan. Habis. Chill eh. Marah aku. Datang habis. Sorry. Dah pecah je. Jom jalan-jalan cari ikan. Let's go. Wow. Apa tu kakak? Oh, Nemo. Kat sini orang kata tempat obor-obor. Jellyfish. Ni semua jellyfish korang. Bermacam-macam jenis jellyfish ada. Semua jenis jellyfish ada Macam-macam jellyfish ada. Jom kita close up sikit. Kita Awak ada satu yang pelik. apa? Semua je jellyfish kan. Tahu tak saya ada apa? Ada apa? Jelly. Hey! Ini masa YouTube dah.